Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Tapah. Kereta ni kita pinjam dekat bengkel sebab kereta kita masuk bengkel tu. Keadaan okey lah kereta ni, tak ada apa-apa. Kita sekarang berada di Tapah Assalamualaikum. Kita berada di Tapah. Kita nak pergi beli makanan tu kat Bazar Ramadan di Tapah. Dia berada di Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang, kat Tapah lah. Tengok dia. Bazar Ramadan dekat sana yang ada, kat sana tu ada apa? Kemah putih. Okeylah, Assalamualaikum, bye. Ni stadium Tapah. Tapah Road. Tapah Road ni tempat stesen kereta api. Popular lah dulu. Tapah Road, Tapah Road. Mana dia orang? Itu sekarang pukul 6.55.
Ui, banyaknya beli. Ha? Shopee mah. Orang sedekah. Nanti tak habis. Orang sedekah. Ha? Orang sedekah. Warung tekak. Orang sedekah. Ya ke? Ha. Ni free. Ya ke? Nasi Arab kambing saya. Ya. Cantik. Kau orang gaming kau beli untuk apa? Kau tukar. Dia beli kecau. Kucau. Kecau. Kocak. Kecil goreng. Ha? Kecil goreng. Sama dengan gaming. Habis ke tu? Kecil goreng dia RM2 je. Murahnya. Kau ni beli apa? Ayam gunting. Ayam gunting. Ayam gunting mana-mana ada. Tambah. Belilah benda lain. Tak ada apa sini. Ayam Roti gunting makan John. apa? Tambah ada roti John ada. Yelah, Lin makan apa? Kuih tiaw goreng ada. Lin makan apa? Kuih tiaw goreng. Kucing goreng. Ada banyak macam-macam tadi. Tak Lin beli kucing goreng tu Lin. Untuk dia orang pun Tak kan. tu Lin. Kucing goreng. Kau? Sama nanti makan. Apa? Ayam gunting. Ha? Ayam Buat gunting. apa makan ayam gunting? Kodek? Kecau. Goreng juga. Kucing banyak sangat. Dia dah beli dah. Belilah cepat. Dah malam lah. Cepat beli. Duit apa dah bagi ibu dia di 50. Ayam gunting berapa? Bubur sotong tu. Beli benjo lah. Beli benjo. Benjo Eh tak payahlah. Abang dah ada nasi. Ayam 9. Beli satu. Sosis nak tengok harga. Share dengan kita orang. Kau ambil ayam ni. Kau ambil ayam. Dah ambil. Okey. Jadi. Mana kali lah? Nanti tunggu kat depan ni abang ambil kereta. Dah sampai depan telefon je. Dah nak sampai depan. Jabat Daerah dan Tanah Batang Padang. Nangka masak lemak kan?
Jalan Damai. Poskod 35,000. Tapah. Ya tak? Sudah poskod 35,000. Kita dah sampai ya. Okeylah, bye.